الله هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة من عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومعرفتك يا الله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحق وبجاه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Fadil Ustaz Ahmad Fairuz, para ahli jawatan kuasa Madrasah Al-Ikhwan, yang saya muliakan para jamaah
muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuliah maghrib kita pada malam ini, insya-Allah kita sambung kitab I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah karangan Al-Alim Kiai Haji Sirajuddin bin Abbas rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sambung muka surat kitab Jawi 400 sambung bab apa tu? Sejarah ringkas fahaman Wahabi. Kitab Rumi muka surat 292. Satu lagi? Ya. 361 ya. Jadi untuk versi Rumi 2921, satu lagi versi 362. 3361. Okey, baik. Untuk Jawi 400. Atas sekali ya. Perkataan saudara situ. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif, saudara Muhammad bin Abdul Wahhab ini, yakni saudara ni merujuk kepada abang dia. Jadi saudara seibu sebapa. Jadi pangkatnya abang dia. Itu maksudnya. Saudara yakni abang kepada Muhammad bin Abdul Wahhab ini bernama, nama abang dia, seorang tokoh ulama besar Ahli Sunnah wal Jamaah. Iaitu namanya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Abang dia nama Syekh Sulaiman, seorang tokoh ulama yang mazhab fiqahnya mengikut kepada mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kemudian akidahnya Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Maknanya mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Abang dia dah. Baik. Jadi abang kepada Muhammad bin Abdul Wahhab ni bernama Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Abang dia ni mengarang sebuah buku setelah beliau, yakni abang dia ni melihat keganjilan yang berlaku ke atas adiknya Muhammad bin Abdul Wahhab ni. Dia tengok perubahan yang amat ketara. Perubahan yang dimaksudkan ialah perubahan suka mentakfirkan umat Islam pada ketika itu. Itu satu bentuk keganjilan yang berlaku kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga terdorong kepada abang dia, Syekh Sulaiman ni, untuk menulis sebuah buku untuk menolak fatwa-fatwa ganjil, fatwa-fatwa yang pelik yang dikeluarkan, yang disebutkan oleh adik dia Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga abang dia terdorong untuk karang satu buku. Apa nama buku tu? Dia kata
berjudul, yakni bertajuk As-Sawa'iqu Ilahiyah fi Raddi 'ala al-Wahhabiyah. Ini tajuk buku dia. Dalam bahasa Arab disebut As-Sawa'iqu Ilahiyah fi Raddi 'ala al-Wahhabiyah. Buku ni sangat terkenal di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini buku ni dikarang kerana terdorong daripada rasa tanggungjawab abang dia, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, melihatkan fatwa-fatwa adik dia Muhammad bin Abdul Wahab ni sangat bertentangan dengan ijma' para ulama ketika itu. Maka abang dia terpaksa menulis buku untuk menolak. Kerana terlebih dahulu Muhammad bin Abdul Wahab ni, beliau di samping menggunakan lisan ucapan-ucapan beliau dalam siri-siri jelajah dakwah dia untuk menyebarkan fahaman peliknya, beliau juga, yakni Muhammad bin Abdul Wahab, banyak mengarang risalah-risalah untuk menyebarkan fahamannya. Sehingga kan ketika itu Muhammad bin Abdul Wahab ni, tulisan-tulisan dia sudah sampai kepada luar daripada Arab Saudi ketika itu. Sampai ke Syria, Bahrain, Kuwait dan sekitar-sekitar negara Arab pada ketika itu. Sehingga tulisan beliau ni menjadi satu, kita panggil apanya, satu tulisan yang mendapat perhatian di kalangan umat Islam pada ketika itu. Maka sebab itulah abang beliau, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab ni, terdorong untuk menulis kerana kebimbangan penyebaran fatwa-fatwa yang bertentangan dengan ijma' ulama' pada ketika itu oleh adiknya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi beliau karanglah satu buku, satu kitab, lalu beliau namakan As-Sawa'iqu Ilahiyah fi Raddi 'ala al-Wahhabiyah. Artinya apa dia? Iaitu petir. As-Sawa'iqu itu maknanya petir. Tu. Petir Tuhan. As-Sawa'iqu, petir, ilahiyah, Tuhan, fi raddi, untuk menolak, 'alal wahhabiyah, fahaman wahhabi. Fahaman wahhabi. Baik. Kata tuan pengarang kitab kita ni, dengan judul buku ini, yakni dengan tajuk buku ini saja, jelaslah bahawa pada masa hidup Muhammad bin Abdul Wahab, nama Wahhabiyah sudah ada juga. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, istilah Wahabi ni baru sekarang ke timbul? Kalau ikut kepada penerangan di sini, istilah Wahabi itu baru timbul di zaman kita ni ke? Tidak. Ni kalau berdasarkan kepada tajuk buku yang ditulis oleh abang dia, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab ni, jelas kepada kita menunjukkan apa? Ulama-ulama ketika itu sudah pun menggelarkan gerakan fahaman ini dengan fahaman Wahhabiyah. Maka pada saya lah, sepatutnya umat Islam pada hari ini sudah pun mengetahui fahaman Wahhabiyah. Tapi sayang tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, saya nak sebutnya bahawa ramai orang kita ni, masyarakat kita ni, tak tahu apa tu Wahabi. Bila sebut Wahabi, adalah dia kata dengar-dengar lah bunyi orang kata Wahabi, ada juga dengar-dengar dalam kuliah kadang-kadang ustaz sebut Wahabi, tapi nak kata tahu secara keseluruhan. Baik, saya tanya tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian, adakah secara jujurnya tuan-tuan mengetahui Wahhabiyah secara sempurna? Fahaman Wahabi ini apa dia? Misal kata kalau dimintalah tuan-tuan untuk menulis satu karangan, satu bentuk karangan berdasar kepada pengetahuan tuan-tuan puan-puan sekalian tentang fahaman Wahabi ini, agak-agak boleh tulis tak? A sampai Z. Tak boleh kan?
Jadi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawa di kalangan masyarakat kita sebagian besarnya tidak mengetahui lagi fahaman Wahabiyah ni apa sebenarnya. Apa sebenarnya? Itu dia. Ciri-ciri dia apa semua, sejarahnya apa semua. Pada saya lah, masyarakat perlu tahu ancaman bahaya fahaman Wahabiyah ni dalam masyarakat. Maknanya bila fahaman ini ada dipegang, ada dianut oleh sebahagian masyarakat kita yang mungkin mereka ni ada dalam kalangan kita, baik laki baik perempuan, terkadang mereka ni sama-sama jemaah di masjid di surau, mereka cenderung kepada fahaman Wahabi. Kita je yang tak sedar. Baik. Dan bahkan orang yang terikut dengan fahaman Wahabi ni pada kacamata saya, pada pandangan peribadi saya, dia sendiri tak tahu bahawa dia telah mengikut fahaman Wahabi. Kerana apa? Dia, kalau kita kata, awak ni dah terikut, mana pula? Apa Wahabi itu? Dia pula tanya kita. Kita kata dia ni cenderung kepada fahaman Wahabi. Tetapi dalam masa yang sama bila kita kata, tuan ni dah macam cenderung ke Wahabi tu. Wahabi ni apa? Dia kata. Makna dia sendiri tak tahu. Padahal sebenar hakikatnya dia sudah ada cenderung kepada memilih kepada fahaman Wahabiyah untuk diikuti. Contoh yang berlaku dalam masyarakat. Saya ambil contoh yang berlaku, yang benar-benar berlaku dalam negeri kita ni. Contoh. Di area daerah Bukit Baru. Bukit Baru Bukit Baru Melaka ni sudah ada kalangan jamaah masyarakat situ, orang kampung, yang tak mahu lagi dah kalau meninggal ahli keluarga mereka, tak mahu dah lagi apa dia? Talqin. Tak nak talqin tak nak. Katanya talqin ni bid'ah. Maksud dia faham bid'ah tu ialah sesuatu yang kalau dibuat berdosa, haram hukumnya. Tu dia. Jadi kononnya dia pegang begitu bahawasanya mengikut kepada apa yang dia faham, talqin ni zaman hayat hidup Rasulullah tidak dilakukan ketika orang mati masa itu, tidak ada Nabi mentalqinkan mayat. Zaman hayatnya Rasulullah tu. Tiba-tiba kita pada zaman ini pula orang meninggal, kita ialah talqin macam kita tengok tu lah. Kan, Tok Imam lepas ke bumi, lepas dah kambuh semua, dah siap semua, kita duduk sebentar, bentang tika, duduk keliling Tok Imam, kita dengar apa dia? Bacaan talqin oleh Imam, oleh ustaz-ustaz kita, tok-tok guru kita. Seperti mana lazim yang kita dengar bacaan talqin tu, yang disusun oleh ulama'. Semisal kita kata dah, hai fulan bin fulan, tuan-tuan lebih tahu lah kan, kita selalu dengar kan. Itulah. Baik, ada tak dalil? Ada tak dalil yang menunjukkan talqin tu? Ada. Berdasar kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dalam satu hadis, laqinu mautakum. Artinya, talqin olehmu akan orang yang mati di antara kamu. Laqinu, talqin olehmu mautakum, di kalangan orang mati di kalangan kamu. Itu artinya. Maka ulama-ulama mengambil faham, ulama-ulama mujtahid lah. Mereka berijtihad daripada hadis tu dengan dua jalan. Satu jalan mereka faham hadis tu, apa dia? Laqinu mautakum, talqin, yakni maksudnya ajarkan di kalangan orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan bisikkan kalimah la ilaha illallah. Orang yang nazak kan, kita dituntut untuk apa dia? Mentalqinkan. Istilahnya mentalqin, maksud mentalqin mengajarkan dia, mengajar dia.
Ya tak? Orang hampir mati ni kan dia menghadapi gangguan syaitan di antaranya. Maka ketika itu orang yang hampir nazak ni dituntut kita untuk mentalkinkan ucapan la ilaha illallah supaya akhir kalam dia la ilaha illallah. Sebab tu ada doa. Doa apa dia? Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kurniakan kepada kami akhir kalam kami, yakni akhir ucapan kami yang kami nak mati ni, roh kami keluar dengan ucapan la ilaha illallah. Lisan kami sebut la ilaha illallah. Barang siapa yang matinya sebut la ilaha illallah, dakhalal jannah, wajib syurga bagi dia. Jadi ulama setengahnya mentafsirkan makna hadis itu ialah talkinkan orang yang hampir mati. Kemudian setengah ulama pula memahamkan, mengeluarkan hukum apa dia? Yakni talkin selepas mati itu. Seperti mana yang kita tengok atas kubur itulah. Hai fulan bin fulan, setelah kami meninggalkan kamu 7 langkah akan datang, turunlah kepada kamu 2 malaikat Munkar Nakir namanya. Janganlah kamu takut dan gentar kerana mereka berdua adalah makhluk Allah seperti kamu juga. Datang untuk membawa amanah daripada Allah untuk menanyakan kamu. Soal apa dia? Soalan man rabbuka wa man nabiyyuka itu. Man rabbuka wa man nabiyyuka itu hadis sahih. Hadis sahih. Ittifaq ulama akan hadis itu sahih. Sebab ada hadis yang sahih. Tentang apa dia? Nabi kata akan turun 2 malaikat setelah kita dikebumikan, maka dia akan tanya soalan apa dia? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Maka di situ pula ulama ulas apa maksud soalan malaikat tu, siapa Tuhan kamu? Itu soalan tauhid. Maknanya kenal tak Tuhan yang kamu sembah atas dunia dulu? Tu. Jadi kalau tak mengaji sifat 20 tak boleh jawab lah jawabnya. Okey, tu cerita lain. Jadi nak ceritanya laqinu mautakum, setengah ulama menanggung ihtimalkan maksud hadis tu ialah apa dia? Dengan 2 jalan. Satu jalan ialah hampir nak mati, ajar kalimah la ilaha illallah. Pandangan yang kedua selepas mati, yakni selepas dikebumikan, talkinkan, ajarkan kepada mayat. Sesungguhnya mayat itu mendengar apa yang ditalkinkan oleh orang atas kubur tu. Jadi maknanya talkin itu ada dalilnya. Baik, tiba-tiba fahaman Wahabiyah ni, ustaz-ustaz yang berpegang fahaman Wahabi ni masuk dalam masyarakat, ajar kepada dalam masyarakat, tuan-tuan sekalian, tinggalkan amalan yang bid'ah yang Nabi SAW tak ajar kepada kita. Benda yang dia ada-adakan, perkara baru tertolak, ianya dipanggil bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa dalalatun finnar, dan setiap kesesatan itu pasti Allah sumbat dalam neraka nanti. Gitu. Jadi orang kampung dengar, Allah takutnya. Takutnya neraka weh. Jadi setengah-setengah yang berlaku dalam masyarakat kita, setengahnya tak mau dah talqin. Ustaz, imam, tuan imam, keluarga saya je lah keluarga saya kalau ada yang meninggal nak ke bumi di dalam qaryah tanah perkuburan kita ni, saya nak kecuali daripada talqin. Jadi yang lain saya tak nak campur lah. Buat saya, keluarga saya tak nak talqin. Sebab tu diganti dengan apa dia? Tazkirah. Dah sekarang ni tazkirah. Bukan kata salah tazkirah tu. Dia kata kematian itu untuk peringatan kepada orang yang hidup. Bukan kita nak talqin orang mati itu. Orang mati itu dah putus dah amalannya. Apa ada mengait lagi dah? Dia tunggu pembalasan baik dan jahat ajalah dalam kubur tu. Jadi kita pergi tanam mayat tujuannya untuk pengajaran iktibar bagi orang yang hidup. Itu pandangan dia lah. Maka sebab tu
dia gantikan talqin tu dengan tazkirah. Ini suatu fahaman yang berjaya, setengahnya diterap dalam masyarakat. Ada setengahnya tak mau dah talqin. Kat sini tak tahulah. Macam mana? Ada talqin lagi? Ada kan? Betul. Talqin tu amalan yang ada dalil. Laqinu mautakum. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'lim ada sebut hadis tu. Laqinu mautakum. Itu dia. Okey. Baik, ni contoh. Jadi saya nak kata apa? Betapa perlu dan pentingnya ketika ini sejarah ciri-ciri fahaman Wahabi ini diketengahkan dalam kuliah-kuliah supaya ahli jamaah, ahli qaryah seperti tuan-tuan perempuan sekalian dapat mengetahui secara terperinci apa sebenarnya fahaman Wahabi ini. Boleh kita ra'i ke tidak? Boleh kita jadikan sebagai pegangan ke atau macam mana? Di sini kefahaman yang perlu diterap dalam masyarakat. Selagi tidak ada kesedaran tentang ancaman bahaya fahaman ini, selagi itu masyarakat akan tak nampak betapa bahayanya fahaman Wahabi ini. Dia tak nampak. Bahkan dia akan melihat sebagai satu, alah sama je macam mazhab Syafi'i dengan Hanbali, mazhab Maliki dengan Hanafi. Macam itulah, maknanya boleh diikuti. Jangan taksub-taksub Syafi'i, jangan taksub-taksub Asy'ari ke apa ke. Ini bukan soal taksub. Ini soal fahaman Wahabi ini, adakah ianya bertentangan dengan jalanan Ahli Sunnah wal Jamaah atau tidak? Di situ kita nak tengok. Kalau dia bertentangan dengan jalan Ahli Sunnah wal Jamaah, boleh ikut ke tidak? Boleh ikut tak? Tak boleh. Tak boleh sama sekali. Full stop. Tak ada lagi nak kata nak kona sini, nak kona sini. Ada tak mungkin sini tak boleh ikut? Ada satu sudut boleh ikut ke? Ada yang baik? Tak ada. Sebab 2016, tahun 2016, kat mana saya sebut Kuliah mana saya sebut CD ke mana? Kat sini kan? 2006, tak apalah saya sebut sekali Saya pun dah lupa. 2016, Ijtima' ulama-ulama sedunia. Ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah satu dunia. Berhimpun dekat pada negara Chechnya. 2016. Ya. Ulama-ulama satu dunia berkumpul di Chechnya dalam satu ijtima' perhimpunan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Semua berhimpun. Para masyaikh yang besar-besar kumpul buat satu resolusi. Antara apa ni? Resolusi itu ialah bahawasanya fahaman Wahabiyah bukan dari kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu resolusi daripada ijtima' itu. Yang dipersetujui oleh ittifaq ulama' pada itu. Kalau tuan-tuan nak lebih yakin, nak lebih tahqiq, boleh type dekat Google. Type kat Google, type Ijtima' Ulama' Ahli Sunnah 2016 di Chechnya. Ataupun tulis Ijtima' 2016 Chechnya. Boleh tengok situ. Lepas-lepas ni, jangan sekarang. Tulis dulu. Tapi kalau nak sahihkan nada tu, bolehlah. Cuba baca. Ada resolusi yang diittifaq oleh ulama tahun 2016. Dan resolusi itu terpakai sampai sekarang. Sebab itu adalah pegangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang mana kalau ulama dah pegang begitu, kita orang awam lagilah kena pegang. Orang alim dah kata begitu. Yakni apa dia? Mereka sepakat mengatakan bahawa fahaman Wahabiyah ni yang diasaskan oleh siapa ni? Muhammad bin Abdul Wahab ni bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dari sudut akidahnya, mereka menolak sifat 20. Kita Ahli Sunnah, pegangan kita apa dia? Sifat 20. Seperti mana hak kita belajar tu lah, sifat 20 tu. Mereka tak terima konsep sifat 20. Alasannya kerana
sifat 20 bukan daripada ajaran Nabi SAW. Okey, itu alasan dia. Okey. Kemudian dari segi sudut tauhidnya mereka pegang ke mana? Mereka berpegang kepada konsep tauhid 3. Apa dia? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. 3 ni. Baik, kita ahli sunnah wal jamaah, adakah kita menolak konsep rububiyah, uluhiyah, asma was sifat ni? Tidak. Kita tak menolak. Selagi mana rububiyah, uluhiyah, asma was sifat difaham atas jalanan sifat 20, maka kita terima. Tetapi versi fahaman Wahabi, mereka berpegang tauhid rububiyah dengan fahaman yang sedikit, bukan sedikit, banyak melencong daripada jalanan yang sebenar. Maka buat kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak tolak konsep tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat kalau difaham kepada jalan ahli sunnah wal jamaah, kita tak tolak. Yang kita tolak apa dia? Yang kita tolak ialah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat versi fahaman mereka Wahabi. Sebab yang melencong sangat-sangatnya ialah pada fahaman tauhid uluhiyah. Mereka pegang apabila kita sudah bertauhid dengan tauhid uluhiyah, maka tidak ada jalan bagi kita untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar mereka berpegang konsep tauhid uluhiyah yang mereka faham, itulah mereka menolak konsep tawassul yang kita amalkan golongan ahli sunnah wal jamaah. Kan tawassul kan kita apa dia? Tawassul tu artinya kita berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah. Dengan wasilah mereka-mereka yang mulia di sisi Allah, seperti para rasul alaihi wassalatu wassalam, seperti para awliya min awliyaillah. Tawassul, minta pada Allah dengan menyebutkan kemuliaan, kesalehan mereka-mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya, ya Allah, dengan berkat jah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaikan hajat kami. Itu contoh tawassul. Tawassul dengan jah Nabi. Yakni keberkatan, kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi golongan Wahabi, mereka sudah pegang fahaman tauhid uluhiyah, tak ada tawassul, melainkan tawassul yang dibenarkan hanya satu saja, iaitu tawassul menyebut sifat-sifat ataupun nama-nama Allah. Ya Rahman, nak sebut, nak mintanya. Ya Sattar, Ya Ghaffar, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu saja dibenarkan. Yakni tawassul pada nama-nama Asma'ul Husna. Itu mari tauhid asma' wa sifat tu. Kalau nak tawassul, tawassul pada sifat-sifat Allah. Ya Qadir. Mana? Wahai Tuhan yang bersifat dengan kuasa. Habis tawassul selain daripada itu, maka tidak dibenarkan berdasar kepada konsep tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu maksudnya apa dia? Mengesakan Allah uluhiyah. Yani Allah yang bersifat dengan ketuhanan, hanya dialah tempat kita sembah, hanya dialah tempat kita minta tolong, tidak kepada selainnya. Maka dari itu mereka faham bahawasanya konsep tawassul yang kita doa amal ni, ahli sunnah wal jamaah ni, ditolak. Padahal sebenarnya kita minta dekat makhluk ke kita minta dekat Allah? Kita ni, konsep tawassul yang saya sebutkan tadi tu, contoh, saya beri contoh tadi kan, doa tadi tu. Jelas tak kita minta kepada Allah ke kita minta kepada makhluk? Kita minta kepada Allah dengan jalan tawassul. Tawassul maknanya macam ni lah, misal kata kita minta sesuatu guna kabel, minta kerja. Rasa-rasanya kalau ikut kelulusan kita, tak layak kita ni. Tapi sebab kita ada kenal kabel dalam syarikat tu, ada kabel yang boleh sambungkan kepada bos nombor 1, confirm boleh dapat kalau guna kabel tu. Kalau ikut kelulusan kita, ramai lagi yang
lebih hebat daripada kita. Tak? Jadi kita berdoa ni ada harapan tak kabul? Kalau ditilik-tilik pada apa kita makan, kita makan mana ada jaga sangat. Bab halal haram ni, bab syubhat-syubhat pun kita tak jaga. Betul tak? Jadi sedangkan syarat doa dikabul ni ialah apa dia? Perut kita bersih daripada makanan yang haram sementelah, termasuk bersih daripada syubhat. Apa makna syubhat? Syubhat ni ialah kesamaran antara halal, nak kata halal pun tak yakin, nak kata haram pun tak yakin. Habis itu mana satu? Dipanggil syubhat. Siapa yang meninggalkan syubhat, maka orang itu dipanggil wara' namanya. Wara' itu maknanya meninggalkan sesuatu yang syubhat. Sama-sama di antara halal dan haram. Nak kata halal pun tak berani, nak kata haram pun tak berani. Contoh ayam. Kita semua makan ayam kan? Bahkan ayam tu kan satu makanan haiwan yang halal. Kita faham kan? Kita faham ayam tu halal je. Lepas tu kita beli dekat pada ayam yang apa dia? Ada setengah orang dia beli terus, nak senang cerita, beli je dekat pada Lotus ke, beli dekat Family Store ke, beli dekat apa dia? Yelah dah siap potong kan? Kan macam dekat Family Store kan? Dah ada bahagian ayam tu lambat, nak kepak-kepak saja, nak apa dia, peha-peha saja, nak seekor dia potong-potongkan. Baik, kita tengok pergi kat pasar raya tu tengok ayam, ataupun kita nak beli yang peha saja. Baik. Timbul tak persoalan syubhat kat situ? Timbul tak? Timbul kan? Iaitu apa dia? Masa kita nak ambil tu, kita yakin ke tak ayam yang kita nak beli tu pat-pat walaupun pat peha saja, kita yakin ke ayam itu sembelihnya sah pada syarak? Yakin tak? Yakin tak? Yakin Dia kalau nak kata yakin, kena tengok dengan mata kepala. Tengok Tuan Haji kita yang sembelih. Puas hati kita lah. Tuan Haji kita sembelih, dia proses apa semua. Macam kita bila kita nak proses ayam tu lah. Orang kita tu. Kan? Ayam hidup kan? Ji, nak apa? Hari ni saya nak 2 ekor lah. Ayam dekat dalam bekas tu kan? Nak baru dia keluarkan berapa ekor? 2 ekor. Kita pembilah ayam ni. Keluarkan ekor. Kita tengok dia sembelih sampai mati. Lepas tu masuk dalam air rebusan panas tu. Kan? Kemudian masuk dalam mesin tu, buang bulu, baru dia potong-potong. Kita tengok. Orang yang sembelih tu pun kita kenal. Jemaah kita sendiri. Tu dia panggil yakin. Kat pasar itu entah siapa sembelih, tak tahu. Buat Nepal kan? Buat Nepal yang sembelih. Nepal ni Islam ke? Biasa-biasanya Buddha. Habis itu nak kata halal pun tak berani nak kata halal. Nak kata haram yakni tak sah makan pun tak juga. Pasal apa? Kita tak nampak siapa sembelih. Tahu-tahu dah siap aja, pak tu kita ambil aja. Ni antara masyarakat kita ni tak cakna mana? Tak ambil berat mana? Masuk kita kan? Masuk kita. Main beli je. Ada kes, bukan tak ada. Ada kes. Beli ayam seekor dalam plastik, bawa balik. Pasar raya lah. Bawa balik. Tak sembelih. Ada kan? Ada. Tu mujur tengok. Lepas tu, kalau sembelih tu pula tu, siapa yang sembelih? Sebab apa? Kalau orang kafir sembelih, sah tak? Tak sah. Pasal apa? Syarat bagi sah sembelihan, nak halal kita makan, orang Islam. Kalau orang kafir, jadi bangkai. Cukup bab tu saja. Makan minum kita tak jaga. Maka banyak makanan yang syubhat masuk dalam perut kita. Kita pun lepas tu doa. Lepas sembahyang.
Ya Allah, murahkanlah rezeki aku. Ya Allah, gini-gini, duk minta lah. Tak kabul. Pasal apa? Pasal ada sekatan. Bukan kerana Allah Ta'ala tidak mahu kabul. Tetapi syarat doa dikabul, perut kita mesti bersih daripada yang haram atau syubhat. Syarat nak kabul. Tiba-tiba, tengok. Ada satu saluran. Yang mana kalau kita guna saluran ni, kabel ni, confirm doa kita Allah kabul. Tapi bukan dengan sebab kita, sebab kabel. Apa kabelnya? Itu dia panggil tawasul. Tawasul kat siapa? Kabelnya siapa? Kabelnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Taala suka apabila dipanjatkan kepadanya nama seorang kekasih yang dikasihi oleh Allah. Bila kita panjat, ya Allah, dengan berkat jah Nabi-Mu, Habibullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala suka dengan nama yang kita panjatkan itu, maka lantas Allah Ta'ala akan memberikan apa yang kita minta. Kalau ditilik kepada kita, nescaya tak lepas. Tapi apabila digunakan kabel, dapat kita. Macam konsep minta kerja tadi tu. Kalau ikut kelayakan kita, memang tak layak. Kalau ikut kita punya apa dia, resume kita tu, tak layak rasanya. Ramai lagi calon-calon yang lebih layak. Memang kalau harap kita tak ada kabel, memang jawabnya memang tak dapat kerja lah. Ditolak, reject kita. Tiba-tiba kita ada kenal anak bos. Itu kabel besar tu. Dah, anak bos nombor 1. Kawan karib kita. Kau jangan risaulah. Mana resume kau bagi aku? Kau jangan risaulah. Jangan risaulah. Aku kabel kuat punya ni. Bapak aku bos kan? Bapak aku syarikat ni dia punya kan? Tu. Tak berapa minit. Okey, besok boleh dah. Boleh mula dah. Serta-merta dapat. Nampak? Macam itulah konsep tawassulnya. Kalau harap ke kita doa minta ke Tuhan, bukan sebab Allah tak kabul, tapi sebab kita sendiri langgar syarat-syarat doa nak kabul tu, kita sendiri tak jaga. Makan, minum tak jaga. Tilik daripada tu pun cukup dah. Sebab tu ada setengah-setengah doa, tak dapat. Bukan sebab Allah tak bagi. Allah kan dah janji, ud'uni astajib lakum. Doa pada aku, nescaya aku kabulkan. Tapi sebab syarat-syarat kabul doa tu kita tak jaga, maka tak dapat. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi sebut tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Ni dalil suruh tawassul. Nabi kata pada tawassalu bijahi, tawassullah engkau dengan jah aku. Fa inna jahi, maka sesungguhnya jah aku di sisi Allah adalah azim, sesuatu yang agung. Kalau disebutkan jah aku di sisi Allah, nescaya Allah beri apa kamu minta. Nabi sebut tu hadis tu. Tawassalu bijahi. Nabi suruh tawassul dekat Nabi. Kerana jah aku. Apa maksud jah? Yakni keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah, sebagai kekasih Allah. Jah dia, keagungan dia sebagai Nabi. Bila kita sebut dalam doa kita, ya Allah, dengan berkat jah Nabi aku, kekasihmu yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkenankanlah doa aku ni ya. Maka Nabi kata, fa inna jahi 'indallah, sesungguhnya jah aku di sisi Allah azim, agung. Maksudnya apa situ? Pasti confirm doa kita Allah kabul. Itu satu saluran, tuan-tuan. Habis tak nak rebut ke saluran tu? Kalau harap ke kita yakin ke doa kita ni kabul? Boleh nak letak yakin pun, tak ada masalah. Tapi kalau ditilik kepada apa kita makan, kita sendiri mengakui lah kita ni memang warung-waring semua kita masuk. Kan? Maknanya tak jagalah makan minum kita ni kan? Okey, dari sudut tu saja kita gagal dah. Lepas tu kita harap doa kita Allah kabul. Padahal perintah dia kita tak jaga. Jaga makan minum. Allah perintahkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Allah sebut dalam Quran kan, wahai manusia, wahai sekalian manusia, makanlah daripada apa dia, hasil bumi ni yang baik lagi halal, halalan tayyiba, halal lagi baik.
Habis kita tak jaga mana? Konsep halal pun kita tak jaga. Sebab tu mari istilah syubhat. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia warak. Orang yang warak inilah doanya Allah kabul. Walaupun tanpa jalan tawasul. Tapi sebab tu ada saluran tawasul untuk apa dia? Kabul doa kita tu. Baik, ala kulli hal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sebut ni bukan apa. Contoh yang mana kelompok Wahabiyah ni boleh ke kita ikut? Boleh ke kita ra'i pandangan mereka ni? Tak boleh. Pasal tauhid mereka bukan tauhid ahli sunnah wal jamaah. Lari. Nah, tu dia. Kalau dalam bab fiqh boleh ikut. Dalam bab fiqh pun tak boleh ikut. Pasal apa? Mereka yang berfahaman Wahabi ni sering selalu menyebut jangan ta'assub kepada satu madhab. Dia kata kat siapa tu? Kata kat kita lah. Kita kan, kita kat sini, tanah Melayu kan. Kita dari segi fiqh kita ikut